Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putra Aswa Daniel dari SK Wahid English. Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Pengembaraan di Angkasa Lepas, hasil karya Aizat Hassan. Buku ini mengisahkan tentang dua sahabat baik iaitu Alia dan Amir. Pada suatu hari, mereka menemui sebuah kapal kasar di belakang rumah mereka. Tanpa awal masa, mereka menaiki kapal tersebut dan secara tiba-tiba diterbangkan ke angkasa lepas. Dalam pengembaraan itu, mereka bertemu dengan makhluk asing yang ramah dan baik hati. Mereka bukan saja berkawan dengan mereka, malah mengajar mereka bintang-bintang dan planet-planet yang belum pernah mereka dengar sebelum ini. Namun begitu, perjalanan mereka tidak sentiasa mudah. Semasa menjelajah sebuah planet berwarna biru, Alia dan Amir terpaksa menghadapi pelbagai cabaran, seperti melintasi lembah berapi dan mengelakkan diri daripada ditangkap oleh makhluk ganas. Dengan keberanian dan semangat kerjasama, Alia dan Amir berjaya melepasi halangan tersebut. Makhluk asing yang temui turut membantu dengan memberi penunjuk dan nasihat. Akhirnya mereka berjaya pulang ke bumi dengan selamat. Mereka bukan saja membawa pulang kenangan indah, tetapi juga pelajaran berharga tentang keberanian, persahabatan dan kepentingan untuk terus belajar serta berani menghadapi cabaran. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana jalan ceritanya penuh dengan imajinasi dan pengembaraan. Kesimpulannya, Pengembaraan di Angkasa Lepas merupakan sebuah buku yang sesuai dibaca oleh murid-murid. Saya sangat mengesyorkan kepada rakan-rakan sekalian. Sekian, terima kasih.